Assalamualaikum sejahtera. Kali ini akan buat lakaran untuk SPM kertas 2 PSB 2025. 1. Air balang. 2. Kerbau dan berkubang. 3. Siput cendawan gergasi. 4. Rumah tradisional. 5. Alat pertukangan. 6. Petugas guru dan pandang. Mulakan dengan air balang. Kita letak meja dan juga bentuk balang sama ada kotak atau silinder. Saya pilih silinder. Senang. Kemudian lukiskan orang sedang menuang air ke dalam bekas cup ni, bekas cawan plastik ke tulang. Kemudian kita lukiskan tangan dia dulu dan juga tangan yang sebelah ni dia sedang pegang penyeduk air. Kita lakarkan juga tangkainya dan juga curahan air ke dalam cawan. Okey, jelaskan sikit air dia sedang tuang. Atau boleh masukkan air batu, beberapa ketul air batu, dan juga kalau boleh lukis stain ataupun bekas wang atau bekas gula ataupun lah. Lepas tu kita buat lubang pula, buat dia bulatan sini untuk kepala besar dan kecil, kemudian badan besar dan punggungnya. Lukiskan moncongnya, jantung dan juga tanduk. Hidung dia selari dengan tanduk tu ada mata. Okey, pastikan dadanya besar. Kemudian lukiskan kaki dia. Okey, dia buka macam ni. Dan juga kaki di belakang. Dia ada bengkok. Kemudian ada juga burung sedang bertinggi di atas kerbau. Buat dia bulat dan bujur dan paruh dia. Mungkin dia dalam air, itu terpulang. Sekarang kita buatkan cendawan pula, bentuk bujur dan macam payung. Kemudian tangkainya tebal. Bentuk sini tu tebal sikit. Kemudian garis capah pada dalam cendawan lah. Okey. Ada yang kecil, ada yang besar. Nanti kita tulis banyak. Dan juga siput. Bentuk je putaran dan juga badan dia. Badan dia slimy saja. Boleh letak corak dia sekali pun boleh, tak ada masalah, dia tak cakap spesifik macam mana. Kemudian masukkan kita buat rumah kampung. Buat di kotak dulu. Dan pastikan tahu bahagian mana rumah dan kaki rumah kampung. Terpulang ya, boleh buat rumah kampung, rumah panjang, rumah Kedah, rumah Terengganu, rumah Minangkabau. Ni saya buat tangga. Ni lebih kurang Johor punya rumah tradisional lah. Pastikan selari tingkapnya selari, pintu, bim, dia punya saiz dia sama saja, aras dia sama. Okey, jangan lupa kaki dia mesti ada batu di bawah. Okey, bumbung. Tingkap ada dua jenis, ada satu je tingkap kotak saja di tengah, atas satu sampai bawah. Dan juga ada macam balcony kan, ada botol-botol. Masukkan langsir sikit. Ada pintu tu tutup, tingkap tu daun terbuka. Boleh. Masukkan juga kerawang. Ni biasa tradisional ada. Tengok rumah apa ya. Kerawang tu bentuk dia macam ni saja kalau saya ingat. Kalau mendekat dia macam ni kan, bentuk macam bendera. Ada corak sikit. Lepas tu bolehlah masuk. Syarat je, asal kita tahu mana ada papannya melintang ataupun menegak. Kita pilih yang mana satu papan yang kita nak. Kemudian masukkan pintu dan tingkap sebelah dia. Kalau depan ni nak buat anjung ke depan kan, dia biasa depan dia kan ada toyok depan kan. Masukkan juga kerawang, tiangnya. Pastikan selari ni penting tu. Kita tahu dia selari tu poras mana. Tanda dulu. Boleh masukkan corak-corak, tiang. Ni nak buat apa, serambi pun tak ada masalah. Ini terpulang masing-masing punya rumah tradisional. Okey, bawah ni dia nak papan ke. Kan biasanya dia belayam kat bawah. Kalau ada tunjuk langit. Dan juga bumbung lah. Belang-belang bumbung. Okey, jangan lupa. Okey, siapa je macam tu nak letak belakang rumah semua tak ada masalah. Okey.
Okay, seterusnya kita buat alat pertukangan pula. Mula-mula kita buat hammer Cara buat hammer, buat bentuk silinder dekat mesti besar, jauh kecil. Lepas tu ada kotak depan dia dan juga tukul dia kat depan ni. Belakang dia punya kambing, kaki kambing. Macam tu. Dia belah dua. Okay. Teruskan silinder dia betul. Satu lagi spanner, just buat dua bulatan. Mungkin satu besar, satu kecil. Jadi macam dumbbell kan. Lepas tu kita bentukkan yang bulat dulu. Dan juga ketebalan besi. Tu ni spanner ni kita lorekkan yang mana tebal dia. And then lepas tu pula jangan buat macam ni, jangan buat macam pin. Buat betul-betul silinder, ada yang tajam, ada kepala dia. Okay, kemudian seterusnya cat tumpah meleleh sikit. Kalau dia terbalik pun tak ada masalah ya. Kita pulang masing-masing punya idea. Okay. Kemudian boleh juga lukis gergaji ke. Kan dia yang jauh tu kecil, belakang dia besar sikit. Tangkai dia ada macam jenis, boleh tengok. Dan juga boleh cut. Okay. Kemudian kita akan lukis bandar pula. Bandar ni kita pastikan bentuk bujuk, bulat sikit kepala dia dan badan dia besar. Dan juga dua bujuk untuk tangan dan dua bujuk untuk kaki. Okay, depan ni macam dia. Bentuk dia macam tergesa tapi dia sebenarnya dia tak tajam. Kotak sikit. Okay, tapi lembut je pastikan. Kemudian masukkan mata dia kan hitam. Bawah hidung dia mulut. Telinga dua jangan lupa. Dan tandakan yang mana hitam nak. Supaya pergi warna hitam sebelah sini warna hitam. Tangan dia macam jaket dia. Perut dia putih saja. Dengan badan belakang dia putih. Okay, tangan dia macam ni Jangan bujur tu terus. Kena ada satu tu garisan lagi untuk jari-jari dia. Okay, ekor dia jangan buat bulat macam ni. Lepas kena melengkung sikit. Okay. Lepas tu ingat hidung depan dia moncong macam tu. Gigit. Lepas tu bulat-bulat mata. Okay. Dia pun bengkok sikit. Jangan pendek sangat pula. Okay. Baik. Yang licin saja. Okay. Okay, semoga dapat berlatih. Okay.